Dua orang letih. Tak kisah. Orang Swiss. Ini meter baru kan. Kira tu Malaysia panas. Sepatutnya meter ni tak sesuai dekat Malaysia. Jadi kalau parking tengah panas tu, tutup dengan shooter ke, kain ke, better lah. Dia punya warranty kad pun tak ada lah. Dia akan melalui ECS motor ni lah. Ada apa-apa soalan? Semua cukup, enjin cukup. Mau kena cun, abang kena tengok cun lah. Cuma nanti kamu naik sampai 1000 km, kamu pergi servis dekat 1000 km. Tapi kalau nak cantik lagi 500. Oh, 500 pun boleh? 500 pun boleh. Dia pun tak tahu bila nak sampai 500. Ni dia pun duk bos apa exhaust baru noh. Try duduk dulu. Duduk. Kena turun fork sikit. Tapi okey lah. Kita selfie dia tu. Clear. Terima kasih bang. Owner kelang kabut dah. Bingam tu tinggi bos mengam. Tapi CM motor okey tak? Kalau abang kira lah. Kalau motor China jenis sport bike, naked bike jenis besar ni, kalau abang kira pilih CF motor lah. Macam baru nak keluar sekarang ni apa kita panggil ZN. Abang kira lebih prefer CF lagi. Dia CM ni tengok kualiti dia cantik sikit. Betul. Sebab kualiti lah, sebab nombor satu kan. Macam ZN ni dia menang tu ya. Tak ada apa pun. CF ni dia sendiri dia. Dia ada design dia sendiri. Dia kopi jugalah. Orang kata dia kopi Sikit-sikit lah. Dia dah jadi identiti sendiri lah. Mana? Bagi kira je motor dengan harga tu tuliskan harga lah. Tak lebih kurang halal. Kalau ada apa-apa bagi tahu kira. Sama. Terima kasih. Baik, sama. Awak mau kena elok kan dia. Rezeki. 087 senang ingat. Dia tak main ambil, dia tak boleh tidur. Tak boleh tidur seminggu, dia tak boleh tidur mana tu. Yang muda ni. Yalah. Puasa habis lah no. Alhamdulillah selesai. Abang kira nak balik lah. Ini kan hari Jumaat, nak rehat lah. Okay. Jadi kalau ada siapa yang nak beli motor, isi je form biru tu, insyaAllah kira akan respon secepat yang mungkin.